Dengarlah wahai sekalian, kisah legenda negeri Terengganu. Di sebuah kampung nelayan, tinggal seorang lelaki bernama Wan Husin. Hidupnya sederhana, tetapi hatinya baik dan pemurah. Pada suatu hari, Wan Husin duduk termenung di tepi perahu. Aduhai, wang dalam genggaman ini masih belum cukup. Anakanda akan berkahwin, tetapi cincin pinangan masih kurang indah. Apakah yang harus aku lakukan? Maka, Wan Husin pun turun ke laut mencari rezeki. Dilemparnya jala ke laut, dan dengan takdir Tuhan, seekor ikan yang sangat besar tersangkut. Wahai manusia yang budiman, lepaskanlah aku. Aku bukan ikan biasa. Sebagai balasan, aku akan menghadiahkanmu sebutir mutiara yang dapat membantumu. Subhanallah. Ikan yang boleh berkata-kata. Baiklah, aku lepaskan dikau. Dengan penuh harapan, Wan Husin membawa mutiara tersebut ke puncak Bukit Puteri. Katanya, di situ tinggal seorang puteri yang memiliki kuasa luar biasa. Wahai Wan Husin, kau datang membawa mutiara dari ikan sakti. Ini petanda hatimu ikhlas. Sebagai balasan, aku akan menunaikan hajatmu. Terima kasih, Tuan Puteri. Aku ingin memberikan hadiah terbaik untuk anakku yang bakal berkahwin. Maka, dengan kuasa sakti, aku akan mengubah mutiara ini menjadi sebentuk cincin yang indah. Maka, Wan Husin pun pulang ke kampung dengan hati gembira. Cincin itu menjadi buah mulut orang ramai. Tanda keberkatan dan keikhlasan hati seorang ayah. Wah, sungguh cantik cincin ini. Benarlah, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Maka tamatlah kisah Bukit Puteri, legenda penuh hikmah dari negeri Terengganu. Ingatlah wahai sekalian, kebaikan hati akan sentiasa diberkati. Sekian, tamatlah kisah kita.